Okey. Hari ni kita nak kutip buah, kutip buah pula. Hari ni kita nak kutip telur. Ayah tu tengah kutip buah sukun. Buah sukun tu tengah kutip tu. Oh, banyak buahnya. Buah sukun. Kalau Indonesia itu saya tanya buah apa tu? Dia kata buah orang miskin. Pelik. Oh, dia kata banyak orang makan ni kat sana. Itu maksudnya lah. Kalau tak ada makanan, dia makan sukun. Tapi saya tak boleh makan sukun sebab terus semput saya. Macam angin dia gila-gila yang sakit. Tak gigit lah Syah. Dia tak gigit lah Syah. Tak kena patut. Tak. Ada. Ni, atas. Tu dalam tu. Mat. Ambil. Boleh dia tak gigit lah. Tengok ni. Dekat ni. Kak ambil. Masuk tangan. Nak. Dia baik nampak tu. Mana ada patut-patut. Ingat telur apa yang telur yang ayam yang ayam yang lain tu beranak. Apa pematuk lah dia memang ambil anak dia. Ni tak. Betul. Habis, jom kita masak telur. Sini. Lagi satu. Tu. Jom. Lagi ambil. Ambil yang tu. Sukun. Aku punya pokok petai tu tak buah-buah lagi lah. Lama dah besar gila pokok tak buah-buah. Tak kena cari pasa buah. Macam bawa ni. Hasil hari ni ngam-ngam 30 biji telur, satu papan dah ngam-ngam jadi dengan 3 sukun. Lepas tu kan betul. Ayam punya tai. Tu dia punya kangkung gue. Lepas kembang habis. Dan kesum dia tak cukup bau. Okey, siap. Kita masak. Kita nak masak apa hari ni Syah? Nak masak apa? Nasi lemak Okey.